sangat jaga nilai duit mereka 5 ke 10 tahun akan datang. Sebelum tu, jangan lupa like, share dan save video saya ni untuk rujukan pada masa akan datang. Jadi pada pengalaman saya bantu menyimpan emas saya sebelum ini, contohnya ada antara mereka yang ada rumah sewa, tanah yang diusahakan, bisnes yang dibangunkan, kesemuanya mendatangkan hasil dalam bentuk duit yang sangat banyak. Sebelum mereka kenal emas, kesemua duit tersebut mereka hanya simpan dalam akaun bank dan tempat-tempat lain dalam bentuk cash. Nampak duit tersebut banyak dan nampak selamat, tapi dalam diam nilai duit tersebut susut dari tahun ke tahun. Jadi bila mereka dah ada ilmu tentang simpanan emas, mereka terus ambil volume besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kilogram. Bukan sekadar nak nampak gah, tetapi ada 3 sebab kenapa mereka memilih item besar seperti ini. Pertama, harga per gram lebih murah. Kedua, gold premium, iaitu kos untuk menghasilkan item-item yang besar ini lebih jimat. Dan yang paling penting, spread 250 gram dan 1 kilogram ini di public gold hanyalah sekitar 6% sahaja. Maksudnya lebih nipis spread, lebih cepat capai keuntungan. Contoh mudah, pada awal tahun 2025, 1 kilogram ini hanya bernilai RM408,000. Hari ini, 1 kilogram yang sama telah mencecah sekitar RM630,000. Walaupun tolak spread ketika jual nanti, keuntungan bersih masih boleh capai hampir RM190,000 dalam masa setahun. Kalau tuan-puan yang tengok video saya ini ada sejumlah simpanan cash yang banyak, dah sampai masa untuk alihkan sebahagian daripada simpanan tersebut ke dalam bentuk gold bar 250 gram dan 1 kilogram ini. Boleh terus isi form sign up di bio, kemudian saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan selanjutnya.